Sempena sambutan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia 2026, Perbadanan Kota Buku di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia buat julung kalinya menganjurkan Kota Baca, iaitu acara literasi kebangsaan yang berlangsung di Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 April hingga 26 April 2026. Acara ini bukan sahaja bertujuan menarik minat masyarakat terhadap budaya membaca, malah turut menampilkan pelbagai aktiviti interaktif yang sesuai untuk semua lapisan umur. Event Kota Baca dengan Pesta Buku ni dia berbeza sedikit. Event Kota Baca ni ialah untuk meraihkan pembaca buku. Untuk kita buat aktiviti-aktiviti buku. Kalau Pesta Buku sebelum ni fokusnya lebih kepada jualan. Buku ni boleh kata for me it's like first time yang dia buat betul-betul depan bangunan Sultan Abdul Samad yang mana pun dah telah renovate baru. So diorang datang sini bukan just tengok buku, but they also can just melawat tengok bangunan yang baru renovate ni. Dia boleh pergi jalan ke Dataran Merdeka semua and then semua. Kayat fandom ni mostly kita menerbitkan buku tentang hikayat lah. Boleh kata di belakang ni kita ada cerita rakyat Pemuda Pulara, ataupun yang paling best kita ada Kembara Laila. Itu yang kita jalankan sini. Macam biasa kita ada chalk, dia juga ada boleh kata mewarna. Besok kita akan ada 2 sesi storytelling yang start pada pukul 11 dan pukul 5. Antara pengisian menarik termasuklah penyertaan ratusan vendor dan penerbit tempatan menerusi lebih 100 reruai jualan buku, selain sesi pertemuan bersama penulis, wacana ilmu dan larian karakter buku serta pelbagai aktiviti komuniti yang menceriakan suasana. So selalunya kalau ada event dekat area Dataran Merdeka ni, I will just come and drop by lah, tengok apa ada. I cubalah a few stamping. I pun baru tercebak saya stamp dekat sini. Kira dah setahun lah. Before this saya tak pernah pergi. Kira last year lah first time saya pergi yang Pesta Buku Antarabangsa dekat PWTC tu. Saya datangnya sebab untuk stamp. Saya collect stamp. Istimewa, acara ini turut menampilkan program tukar buku terbesar di Asia Tenggara yang dijangka mencipta sejarah tersendiri selain persembahan flash mob lagu Jodoh Lebaran oleh Aisyah Retno. Oleh itu, orang ramai dijemput hadir bagi sama-sama menyemarakkan budaya membaca serta menyokong industri pembangunan buku negara. Dari Dataran Merdeka, saya Azin Syafiqah melaporkan untuk Nadi Bagi.